geram lah. Khusus main sendiri. Okey. Babang start lah kot. DJ skin macam tak. DJ skin macam ni. DJ skin macam ni. Wah, I tak ada lighter. I beli. Oh, abang dah tahu dah kenapa abang abang mati. Sebab abang pergi cangkung lama sangat. Dia tak laju lah kan. Okay, sekarang kita kena fokus. Okay. Tapi masalahnya kita Ada macam ada squish. Tapi tak dapat ke balik. cepat sikit Bukan, masalah squish lah. Tapi tak dapat ikut balik. Alah, kau lambat tu. Dah lah skin macam tu. Senang sikit balik. Skin tadi jadi macam noob. Oh, dia warna kuning. Tadi tu ada yang tu lah. Tadi ada original. Tadi ada original, sekarang ada dah. Sekarang I tak fokus duit sangat. So, I tu risau. Ya Allah. Sebenarnya nak ajak je ni. Lampu macam berkelip ke tadi? Tak kan? Tak. Hitam kat sini. Kelip. Tak berkelip. Okey, tak berkelip. Teruskan. Oh. Abang hampir salah pintu tadi. Ya. Aduh gosh. Hujan lah. Saya tak pasti lah. Sudah hati lah weh. Sudah hati. Tak sedap. Aku dapat pilih. Aku boleh laju. Yang mana kau? Oh, dia kena ada kunci yang ni. Ada bateri lah. Yeah, dapat bandage. Aduh. Wah. Meow. Yeah, I dah jumpa kunci. Okay. Alah, I tidak avatar kuning atau jambul. Tak ada gosh. Sini macam English. Mana ada? Tak ada lampu berkelip. Okey, teruskan. Tapi kita ada suruh kunci lah. Kau tak ambil kunci tadi, aku tunggu. Alamak, tak ada kunci kat sini. Sekejap. Mana kunci? Kan. Sekejap. Dia mesti yang lantai ni. Ni lantai. Sini lah. Jumpa. Sebelah katil lah. Aku tak nak masuk katil. Ada tak? Macam ada bunyi. Awak tak pasti ni hujan ke ataupun masuk katil je. Sebenarnya risau sekali. Dia betul lah. Allah, tak perasan pun ada bunyi dia. Mati ke? Tak. Weh! Ada sense. Abang dapat sense daripada handphone adik. Cepat adik kena void. Mana abang? Abang dah pintu terus ni lah. Dah pintu ke berapa? Pintu ke... Masa tadi abang kena skrip. Nyawa abang dah separuh. Alamak. Ni. Tadi aku dah ambil. Alah, tak boleh lah nak buka. Dia macam ada hantu je. Mana? Tak ada. Ada hantu. Nak pergi mana? Serius? Kot. Satu skrip kot. Tak. Jadi. Habis tadi nyawa abang dah sikit gigi. Weh, I takut dulu. Sudah rush. Nyawa dah sikit gila dia. Macam mana? Ada bandit. Apa mati? Dia boleh nama siapa? Hidup kan? Alah, 30 Robux. Tak guna lah Robux ni. Saya nak kena berdua sikit.
Aku tak sambung hidup. Sambung je. Kesian Abang tengok. pula. Mungkin nanti asal adik. abang ada kat sini kan? Nanti adik lepas si. Nanti adik dengan teruk. Abang menemu. Strongest battle pun abang menemu. Cuma adik tak dapat kalah ke abang. Okay, dah masak dulu lah. Abang rasa tak ada. Ada lah. Ada betul. Okay. Masuk adik. Oh. Dah lama masuk. Abang lag. Sebab abang nampak adik tak masuk dulu. Adik masuk lambat. Lepas tu, Rashmu tak ada. Cuma hitam je ada. Maksudnya gelap. Apa sebab abang tak suka skin ni ialah rambut dia pelik dan lagi peliknya memang macam Ipin rambut dia. Macam Upin rambut Asal dia. abang kasih ekor adik? Kenapa abang ikut adik? Bukan macam yang Gohak abang tu kasih ekor adik. Ada roh abang ikut adik. Cuba tengok tak. Dah hilang dah. Masa roh kita boleh Bukan nampak. tadi. Abang ingat tak roh? Oh tak, abang ingat apa tadi? Bunyi gerak jatuh. Okey. Kat air dupin. Yang ada penuh. Aduh weh. Ajak lagi. Aduh. Tak guna lah duk ni. Saya tak boleh nak makan. Sebab itu untuk si kot. What? Sampai pula. Salah pula. Kita tak lepas. Ada tak lepas. Abang pun tak nampak. Ada tak? Banyak juga duit untuk lari. Ada air lagi selera lagi. Hai, tak jumpa-jumpa. Ni ada biru. Ni dah jumpa dah ni. Apa? Ni dia ada warna biru macam hal. Belakang adik. Sekarang ni dia ada warna biru. Tu. Oi, bukan. Tu. Oi, belakang kau. Oh, weh. Saya tak nampak, weh. Kan apa kata kalau warna biru tu dia bagi Chan. Warna biru tu dia bagi Hin. Oh, yang biru-biru tu Hin. Bukannya hal. Oh, kan hal dengan Hin tu kan macam hampir sama bunyi dia. Oh, formula dalam DOS tu lah tapi. Kalau warna biru-biru tu ingatkan hal tapi sebenarnya Hin. Ada scratch. Tu lah. Takkanlah roh abang pula. Memang sakit lah, bro. Ada scratch. Ada monster rush. Yes. Monster apa pula kali ni? Harap abang nampak. So abang kerja roh. Abang tengok monster apa. Okay. Oh, rush. Rush main ngacau lah. Si terus mat. Itu sampai level ni. Habis tadi. Si. Mana si? Ke level ni? Oh, dia bukan level 6 lah. Cuba. Betul lah 3. Tanda je. Pula. Weh, cepat buka, weh. Ada cuak. I love doors. Kan baju tu tulis I love doors kan? Memang weh. Itu ketakut weh. Tak boleh gerak.
Ni je. Kan? Tak ada ke? Harap lah. InsyaAllah. Wah, kat sini ada jual barang murah. Ada air dapat benda ni weh. Loh, abang. Kau ada air tu kan? Mana tak abang kegunaan dia? Untuk tambah nyawa. Oh. Kau ni kau tumbuk sekali. Ada jual barang murah dekat di gudang. Air rasa macam tak ada rasa. Ada tak? Meja camping semua ada. Trolley camping. Dah bilik ke 35 dah ni. Oh, ini boleh Okey. Nampak tengok adik boleh lepas tak? Tak payah duduk. Duduk awal-awal Ada sendiri orang. Kalau tunduk adik mati terus sedih. Duduk awal-awal sangat. Oi, salah. Matilah. Jangan tunduk dulu adik. Jangan tunduk dulu. Adik situ lah adik. Mati adik. Alamak. Sampai. Sulai main nak berdiri. Berau. Sebab I nak main dengan abang.